suara waifu. Mood gatal. Halo guys, Assalamualaikum. Nama saya Krok. Selamat kembali ke YouTube channel Krok Zulhilmi. Dan hari ini saya nak review barang pinjam. Saya pinjam barang ni daripada Kakak Shine. Sebab itulah saya review barang ni sebelum saya review form-form dia yang sebelum. So item yang saya nak review hari ni adalah ini dia DX03 unit. Sebenarnya nama dia panjang tau. DX03 Progress Key dan 03 Driver Unit. Itu nama panjang dia. Saya pendekkan je, 03 unit. Okay, so macam saya cakap tadi lah, saya review barang ni sebelum form-form dia lain. Sebab saya belum review 02, saya belum review Metal Cluster, saya belum review Shining Hopper. Tapi saya review 03 dulu. Sebab barang ni barang pinjam, so nanti saya kena pulangkan dekat tuan dia cepat-cepat. Sebab tu saya review barang ni dulu. Okay, so saya tak tahu nak terangkan macam mana pasal 03 ni. Sebab saya belum layan Kamen Rider Outsider. Saya belum layan Kamen Rider Outsider. So saya tak tahu kenapa dia boleh jadi 03 kan. Kenapa dia boleh bergabung, saya tak tahu sebab apa. Dan korang dipersilakan untuk spoiler dekat komen. Sebab saya adalah seorang yang open. Saya jenis tak kisah pasal spoiler. Sebab kadang spoiler tu yang bagi saya rasa macam, push, serius lah sampai macam tu. Ini buatkan saya rasa nak tengok. Saya jenis macam tu. So korang dipersilakan untuk spoiler kat komen. Dan kepada yang anti spoiler, jangan scroll komen. Itu saya pesan awal-awal. Alright, so jom kita tengok item dalam ni. So jom kita tengok satu. Jom. Korang selalu tak ada masalah beli mainan tapi tak cukup sifat, terutama kepada kolektor Kamen Rider, kolektor Super Sentai. Pergi JJJ tak ada penutup bateri. Itu selalu sangat jadi. Jangan risau kerana saya sekarang ni boleh buat penutup bateri sendiri. Korang nampak ni, ini adalah penutup bateri Crozy Dragon dan juga ini penutup bateri Wonder Ride Book. Saya buat sendiri. Kalau korang nak buat barang-barang korang yang hilang, korang boleh check saya dekat media sosial saya, IG, TikTok dan lain-lain. Dan korang boleh juga pergi ke Carousel saya. Saya akan upload barang-barang yang saya buat dekat sana. Walaupun barang yang korang nak tu tak ada dalam list Carousel saya, korang check je saya. InsyaAllah saya boleh buatkan. Okey, kita kembali ke video kita. Alright, so ini dia DX03 Progress Key dan 03 Driver Unit. Panjang nama dia, panjang. Ok, sebelum kita tengok item dia, jom kita tengok look kotak dia. Dia ada gambar 03 Driver Unit, 03 Progress Key. Dia ada tulis 03 Rise, Bandai Namco 3 tahun ke atas. Ini saya tak tahu apa dia tulis. Mungkin dia tulis Kamen Rider 03 mungkin, saya pun tak tahu. DX, saya tak tahu apa dia tulis. Banyaknya bahasa Jepun saya tak tahu. Bandai, ini bahasa Jepun lagi saya tak tahu apa dia tulis. Ni bahagian tepi, dia ada gambar 02. Bahagian tepi ni ada logo Toei. Sebelah ni gambar Kamen Rider Arc. Dan ni bahagian belakang dia 03 Rise, 02 Arc, 03. So ni kat atas ni, kat atas ni dia ada ayat yang akan dihasilkan masa dia henshin nanti. 1 prediction, 2 intelligent, 3 circle, go beyond 1 2 3. Kamen Rider 03 is there up. So itulah ayat yang akan dihasilkan bila kita henshin nanti. Sini ada Kamen Rider 03. Dan next bahagian bawah kita ada bahasa Jepun. Guna bateri 3 biji L84 dan kita ada choking hazard. Yabai. So itu untuk kotak. Dan barang dalam dia, ini dia dua barang. Kita ada Progress Key, 03 Progress Key dan juga 03 Driver Unit. Dan macam biasa sebelum kita main dia, jom kita tengok dulu detail-detail yang ada. Kita start dulu dengan Driver Unit dia. Masa awal-awal rilis, dia rilis apa ni 03 ni, ramai gila orang komplain dan saya pun macam terkejut juga. Dia macam tak kena dengan harga. Dia punya, nampak tak korang tengok tu, dia punya warna dia ni, ya Allah, kelabunya. At least buatlah silver.
Kelabu gila. So itu je lah saya punya komplain yang pertama. Dia punya warna dia, warna kelabu. Teruk sangat kelabu dia ni. Okey, so dia ada bulat sini, bulat sini, bulat sini. Dia macam Double Typhoon punya design pun ada. Sekejap. Saya macam dapat dia punya ni lah. Okey, Kamen Rider 01 dia ambil daripada Kamen Rider Ichigo. 02 Kamen Rider Nigo. Mungkin 03 ni Kamen Rider V3. Yang dia ada merah kat sini, hitam, merah, hitam, bulat. Dia ada kuning, lain kuning. Dia boleh tarik-tarik. Tengah ni pun ada bulat. Ni akan ada lampu-lampu nanti bila kita pasang dekat driver. Sini ada nombor 3. Nampak tak? Dia punya design 03. Okay, kat sini dia ada butang untuk kita cocok dekat driver nanti. Dan kat sini dia ada tulis Bandai 2019. 2019 bukan tarikh Kamen Rider 01 ke? Mungkin dia guna mold yang sama dengan 02 kot. Sebab tu ada tulis tahun 2019. Sedangkan mainan ni mainan baru. Ok, so itu untuk driver unit dia. Next, kita ada progress key. Dan progress key dia lawa. Bagi saya progress key dia lawa. Dia ada warna merah, ada bulat-bulat kat sini. Dia sebenarnya cerita mold dia sama macam 02. Mold dia sama macam 02. Just dia tukar warna je. Ni warna kelabu. Ok, jap, saya buka senang. Dia akan ada bunyi bila buka. So itu dia. Ni design dia. Warna kuning-kuning, warna kuning. Dia macam gold sikit lah. Warna kuning gold. Kat sini dia ada bling-bling. Design bling-bling. Dia ada tulis Kamen Rider 03. Ada gambar 03 punya helmet. Ok, so ni bahagian belakang dia warna kelabu. Tempat bateri dia guna 3 bateri dalam 44. Ini tempat speaker. Dan itu untuk detail progress key. Dan lampu dia lama baru padam. Baru tegur, sudah padam. Ok, sebelum kita main driver unit dia, kita tengok dulu function-function yang ada dekat progress key. Ok, so bila kita tekan, dia akan ada bunyi-bunyi dalam lampu. So itu dia. Itu untuk mood yang pertama. Dia ada 2 mood tau. Mood yang pertama, mood yang tak ada voice. Untuk mood kedua, dia adalah mood voice. Kita kena hold lama-lama button atas ni. Go to next singularity. So kita tekan. Omoshiroi. Suara waifu. Mood gatal. Mood biasa, mood voice, mood gatal. Alright, lagi sekali kita tekan. Take off toward the dream. Next. Itu mungkin bunyi driver tu baru muncul kot. Driver 03 muncul. So itu dia 03 jump. Omoshiroi. Okay, dia dah ulang balik. Untuk jadikan mood tadi, mood awal-awal tadi, kita kena hold lama-lama. Kamen Rider 03. Ini adalah mood yang first tadi. Alright, so itu dia tanpa driver unit. So sekarang jom kita tengok function menggunakan driver unit. Alright, so kita kena pasang dekat driver ni. Ini adalah driver 01 driver. Kepada yang tak kenal 01 driver ni, boleh tengok review saya yang sebelum ni. Saya pernah review 01 driver. Ok, so apa yang kita perlu buat? Ok, pertama sekali kita kena cabut plate depan ni. Ok, kita cabut. Kita letak plate ni kat tepi. Kita ambil 03 unit. Ok, kita kena pasang ni. Oh lupa, yang ni kita kena on dulu.
01 driver. Okey, kemudian kita kena pasang kat sini ada konektor dia ni. Okay, pasang kat sini. Okey, kemudian kita pasang butang kat belakang 03 unit ni. Kita masukkan. Dia akan hasilkan bunyi itulah. Itu bunyi bila kita release, dan bila kita pasang dia akan ada bunyi macam tu. So, jom kita henshin menjadi Kamen Rider 03. Okey, pertama sekali kita henshin menggunakan mood biasa, mood tanpa voice. Okey, untuk henshin dia, kita just tolak nombor 3 ni, pergi kat sini, kita scan, guna sini dan masukkan progress key. Alright, so jom kita henshin. Alright, so itu dia Is That Arc. Sedap bunyi dia. Saya suka bunyi dia. Dia punya sound dia tu dengan bahasa Inggeris dia tu kan. Saya suka. Alright, so jom kita dengar bunyi serangan dia. Dia ada banyak bunyi serangan tau. Okey, untuk bunyi serangan dia, kita kena hold button atas progress key ni lama-lama. Kita tak boleh tekan macam biasa. Nanti kita akan masuk ke voice. So untuk serangan kita kena hold. Alright, so itu live on. Next. Arrow on. Arrow on. So itu arrow on. Next. Blade on. Blade on. Okey, kita tekan lagi. Bullet on. Bullet on. Alright, kita tekan lagi, kita hold lagi. Go to next singularity. Go to next singularity. Ni dia buat apa ya? Life on. Oh. Go to next singularity. Dia still buat left on. So itu dia bunyi-bunyi serangan dia. So untuk serangan besar dia, kita kena tolak progress key ni 2 kali. 03. Alright, so itu dia untuk mood tanpa voice. Okey, so jom kita cabut, kita tutup dan kita tolak. Okey, so kita dengar bunyi henshin untuk mood voice. So untuk pergi ke mood voice, kita tekan lama-lama. Go to next singularity. Alright, so itu tandanya kita telah masuk ke mood voice. Alright, so jom kita henshin menjadi Kamen Rider 03 berserta dengan voice. 03 driver. Go beyond. 1, 2, 3.
So itu dia bunyi henshin dia lebih pendek. Dia tak ada one prediction, two intelligent, three circle. Dia tak ada ayat tu. Dia versi pendek punya henshin. Alright, so jom kita dengar voice yang ada. 仮面ライダー03悲しい結論会つむり確かにラーニングしたよ君の願う力をゼインお前はもはやゼンという仮面をかぶった別の何かだお前を倒すのは善でも悪でもない第三のシンギュラリティへと到達する我々仮面ライダー03だゼインお前の結論は完全なる敗北仮面ライダークロニクルはもう終わったなのにまだ悪を裁く気かゼインお前が望む未来はやってこないゼインお前の結論は我々が止める Saya tak tahu ada berapa banyak voice dia ni. Saya rasa macam kita patut skip. Sebab macam banyak sangat je voice dia ni, macam takkan habis je. Baiklah, kita skip ya. Okey, dia masih ada bunyi-bunyi serangan macam yang tadi. Kita kena hold lama-lama. Life on Life on Go to next singularity Serangan dia masih sama macam yang mood first tadi. Kita boleh juga buat bunyi serangan besar. 03 Oh, serangan besar dia ada voice. Saya pun tahu benda tu. Dia ada suara Izu dengan siapa nama, dengan Ark. Alright, so itu dia untuk 03. Alright, so itu dia 03 progress key dan juga 03 driver unit. Adakah saya enjoy? Saya enjoy. Saya enjoy. Saya suka dengan ada suara Izu, suara Ark dia kan. Dengan dia punya bunyi henshin dia tu pun sedap juga. Go beyond 1, 2, 3 is that Ark. Saya suka dia punya sebutan English dia tu. Dia punya serangan dia pun banyak kan. Life on, blade on kan. Banyak. Lepas tu dia ada big bang. Saya suka banyak juga dia punya function dia. Cuma dia macam saya komplain awal tadi lah. Dia punya detail tu yang bagi saya kurang. Warna dia tu memang nampak warna mainan. Memang nampak warna plastik, warna kelabu. So kalau korang pandai repaint, itu adalah satu bonus lah untuk korang. Kepada yang tak pandai repaint, kenalah ngadap warna ni. Warna kelabu dia ni. Kena ngadap. Dia kalau buat silver memang nice. Buat silver memang nice. Tapi masalah kelabu dia ni, alamak, kelabunya. Okey, macam saya cakap awal tadi, barang ni saya pinjam. Saya pinjam daripada Kakak Shine. Thank you Kakak Shine bagi pinjam. Nanti tengoklah. Kalau kita jumpa, saya akan pulangkan ya. Kalau korang nak, saya rasa still boleh cari dekat, mungkin ada kat Carousell, mungkin ada kat Facebook, mungkin ada kat Shopee. Korang kena rajin scroll, rajin search, korang kena gali. InsyaAllah ada. Dari segi harga saya tak tahu, sebab saya pun pinjam, saya tak beli. So saya tak tahu berapa harga dia. Ok, so itu saja untuk hari ni. Apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen. Jangan lupa racun saya outsider. Saya tak tahu kenapa outsider ni saya macam berat je nak tengok ni. Adakah best, adakah tak best, saya pun tak tahu. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa pergi sekolah, jangan lupa pergi kerja. Jumpa lagi kita di video yang akan datang. Ciao.